Apa cerita ni? Yang rosak kompresor, tapi satu sistem aircon kena tukar. Okey, hari ni aku nak cerita sikit lah pasal kereta Audi A4 ni. Kereta ni ada masuk bengkel. Problem kereta ni, owner dia bagi tahu yang aircon dia tak sejuk. Aircon tak sejuk ni banyak faktor boleh jadi sebenarnya. Antara faktor yang boleh terjadi biasanya kompresor boleh jam, ataupun mungkin ada part sistem aircon tu ada bocor. Kalau dah tahu ada masalah yang macam ni, bawa je pergi bengkel cek. Jangan main teka-teka. Takut kang tersalah cek, lain pula masalah terjadi nanti. Untuk masalah Audi A4 ni, technician kita orang dah cek tau apa punca dia. So punca tu datang daripada kompresor tu problem. Kompresor ni problem sebab kompresor ni dah menghasilkan black oil. Kalau korang nak tahu, inilah aircon kompresor dia. Sinilah yang ada problem black oil tu. Kenapa black oil ni boleh terjadi? Black oil ni boleh terjadi sebab dalam kompresor ni ada minyak. So bila minyak tu berkurang dalam kompresor ni, dia akan menghasilkan geseran dan akhir sekali dia boleh menghasilkan habuk besi. Dan bila habuk besi tu tercampur dengan minyak, tu yang terjadi tu black oil. So biasanya kalau black oil ni terjadi, kita orang memang recommend lah untuk tukar satu sistem aircon tu. Termasuklah kompresor, cooling coil, termasuklah condenser. So korang kat luar sana yang ada masalah kat kereta korang, terutamanya kereta konti, boleh roja kita orang kat Transmetik Automotive Section 15 Shah Alam.